Cuma sebelum saya tunjuk di depan ini, tunjuk bagaimana kita nak niat, bagaimana nak akad takbir, bagaimana berdiri lurus itu, kita nak tengok sedikit berkenaan dengan syarat sah takbiratul ihram. Syarat sah nak takbir tu Allahu Akbar. Tu nak tengok. Pasal di situ pun kadang-kadang ramai dah di kalangan kita yang tersalah ataupun dia tersilap ataupun dia tak berapa nak betul. Jadi malam ni kita nak betulkan lah. Supaya sembahyang kita jadi betul. Rugi tuan-tuan. Umur dah kita 60-70 sembahyang. Tapi masih tak betul. Mengakibatkan besok meninggal, mati kita nanti disoal tanya oleh malaikat, mana sembahyang kamu? Ada tu. Dulu kan saya rajin sembahyang. Dulu kan saya ni orang kuat salat di masjid. Malaikat kata, mana buku kamu kosong? Tak ada. Kosong. Dia umpama macam ni. Macam anak kita, cucu kita, jawab ujian, exam, 100 soalan, dia jawab semua. Bagus betul. Semua jawab. Tapi masalahnya, 100 kosong. Tak lulus. Tak betul. Itu masalah kita macam ni. Dia kata, saya sembahyang, ya malaikat. Saya sembahyang di dunia dulu. Tapi malaikat kata, kalau sembahyang, kenapa semua tak ada markah, tak ada, kosong, markah tak ada? Kerana kita tak betul. Kita takut. Itu yang kita takut. Jadi malam tu kita tengok satu persatu berkenaan dengan solat kita. Ibu-ibu, insya-Allah, ibu-ibu, kita juga akan tunjukkan bagaimana solat orang perempuan. Dia ada sedikit beza sikit pada beberapa tempat. Bukan semua. Baik. Yang pertama tuan-tuan, kita tengok dulu. Syarat sah takbiratul ihram. Mana takbiratul ihram? Yang ni. Ini yang ni. Bukan. Ini mengangkat tangan. Ini angkat tangan. Mana takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah yang kita sebut Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Yang ni angkat tangan dia. Sunat je angkat tangan ni. Tak angkat. Angkat. Baik, kita tengok. Yang kita nak sebut, sebab tu kena bagi faham betul-betul. Kita dah ingat takbiratul ihram yang ni angkat tangan ni. Bukan, ini mengangkat tangan ketika takbir. Yang takbiratul ihram, yang ni kita lafaz di mulut. Allahu Akbar. Kenapa dia dinamakan takbiratul ihram? Kenapa? Sebab apabila engkau start mula dengan mengangkat takbir tadi, Allah, dengan menyebut Allahu Akbar, di start bermula situlah diharamkan kita itu buat benda-benda yang boleh buat sebelum sembahyang. Mana? Yang mana? Yang boleh buat sebelum sembahyang? Boleh. Kita minum sigup, makan mi goreng. Tapi bila dah Allahu Akbar, boleh tak lagi minum? Lepas tu, sambil Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Boleh lagi tak? Tak boleh ya. Pasal kita sudah masuk dalam zon sembahyang dah. Itu nama takbiratul ihram. Apabila engkau sudah takbir, diharamkan engkau buat benda-benda yang lain yang boleh masa sebelum sembahyang. Takbiratul ihram. Tu yang tak boleh apa? Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh sembang, tak boleh cakap. Yang boleh apa? Yang boleh berinteraksi dengan Tuhan dia, iaitu apa dia? Dengan bacaan-bacaan yang diajarkan. Fatihah, tasbih, apa lagi? Bacaan ketika sujud, rukuk dan sebagainya. Tahiyat. Baik. Ibu-ibu, kita tengok. Apa yang tak boleh ni ketika, apa yang kita kena buat dengan takbiratul ihram ini supaya jadi betul, kita tengok. Yang pertama. Yang pertama, hendaklah dibaca ketika berdiri. Baca takbir tadi ni, lafaz takbir tadi ni dalam keadaan berdiri.
Maka sebab tu ada orang kalau dia salat di atas kerusi, jangan salah, jangan salah. Takut membuatkan sembahyang tidak sah. Macam mana? Dia datang, ambil kursi, letak di tempat saf, kemudian duduk. Duduk,